Kenapa Filipina boleh terdedah dengan taufan? Dalam beberapa minggu ni je, Filipina kena hadap dua taufan besar berturut-turut. Macam tak sempatnya nak bangun, lepas tu datang lagi satu. Sebenarnya semua ni berpunca daripada geografi Filipina tu sendiri. Negara ini duduk betul-betul di atas lingkaran taufan Pasifik, di kawasan yang paling aktif di dunia untuk pembentukan ribut tropika. Laut di sekelilingnya macam Lautan Pasifik dan juga Laut Filipina panas dan juga lembap, bahan utama untuk lahirkan taufan baru. Setiap kali ada tekanan rendah di kawasan itu, udara panas akan naik, angin pula akan berpusing dan dalam masa yang singkat terbentuklah taufan baru. Tambah pula dengan fenomena global macam El Nino dan juga La Nina. Arus laut berubah, suhu meningkat menjadikan taufan semakin kuat dan semakin kerap. Baru-baru ni taufan Fuwong dengan angin sehingga 185 km sejam melanda Luzon dan Visayas. Sebelum sempat reda, datanglah pula taufan Kalmagi. Sebelum itu dalam beberapa hari je. Dua tragedi besar berlaku di Filipina. Setiap tahun ada lebih kurang 20 taufan melanda. Kita doakan semoga Filipina cepat recover